Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang media ini bertujuan untuk berkongsi dengan orang ramai mengenai kejayaan bahagian penguatkuasaan JKDM WPKL dalam melaksanakan beberapa siri operasi yang berjaya menyita sejumlah dagangan alat mainan dewasa, adult toys dan moped bike serta perolehan kes melibatkan dadah berbahaya jenis cabu. Untuk kes pertama, pada 30 September 2025, bertindak atas maklumat awam, Pasukan Operasi dari bahagian penguatkuasaan JKDM WPKL telah berjaya menyita sejumlah komoditi alat mainan dewasa atau adult toys disyaki barang larangan melalui serbuan di sebuah premis perniagaan di Taman Perniagaan Putra Puchong, Selangor Darul Ihsan. Pemeriksaan telah menjumpai 18,140 unit adult toys merangkumi lebih 30 jenis dan 20 jenama dengan anggaran nilai sebanyak RM800,000 disimpan di premis tersebut. Alat mainan dewasa tersebut diklasifikasikan sebagai barang larangan mutlak di bawah jadual pertama butiran kelima Perintah Kastam Larangan mengenai Import 2023. Dan seorang lelaki warga negara telah ditahan dan kes ini masih dalam siasatan. Modus operandi menyimpan adult toys di premis dalam kawasan perindustrian. Bagi kes kedua pula, pada 20 November 2025, lebih kurang jam 8.30 malam, bertindak atas hasil risikan pegawai Pasukan Operasi Bahagian Penguatkuasaan JKDM WPKL telah berjaya menyita sebuah kontena dari Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang yang membawa dagangan micromobility disyaki moped bike dan skuter lipat berkuasa elektrik berbagai jenis dan kapasiti yang tak berkastam. Hasil pemeriksaan telah menemukan sejumlah dagangan disyaki moped bike berkapasiti 49cc dan skuter elektrik pelbagai saiz dan jenis dengan kuantiti sebanyak 373 unit melibatkan anggaran nilai berjumlah RM154,626 serta cukai berjumlah RM93,940. Siasatan awal mendapati kontena tersebut membawa masuk dagangan dalam bentuk komponen terlerai dari negara China sebelum dibuat pemasangan tempatan di kawasan Lembah Kelang. Dagangan elektronik tersebut dikategorikan sebagai larangan bersyarat di bawah butiran 7 bilangan bahagian 2 jadual kedua Perintah Kastam Larangan mengenai Import 2023 yang mana pengimportannya memerlukan kelulusan dan permit import daripada Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri atau MITI. Kes ini masih dalam siasatan. Modus operandi dia membuat pengikiran palsu dalam borang kastam bagi mengelak keperluan permit import ketika pengimportan. Dan kedua-dua kes di atas sedang disiasat di bawah Akta Kastam 1967, iaitu menyimpan atau memiliki apa-apa barang tidak berkastam atau larangan import di bawah Seksyen 135(1)(d) Akta Kastam 1967. Jika sabit kesalahan, Mahkamah boleh mengenakan hukuman denda tidak kurang 10 kali amount duty kastam atau RM100,000 yang mana lebih besar dan tidak lebih dari 20 kali nilai barang atau RM500,000 yang mana lebih besar, atau dipenjarakan tidak kurang dari 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kes ketiga pula, tangkapan dadah, pada 25 November 2025 jam 3 pagi, hasil maklumat awam, Pasukan Operasi Bahagian Penguatkuasaan JKDM WPKL telah berjaya mematahkan aktiviti pembekalan dadah berbahaya jenis cabu melalui serbuan ke atas sebuah kenderaan yang diparkir di kawasan Rumah Pangsapuri di Taman Desa Petaling, Selangor Darul Ihsan. Serbuan awal pagi tersebut menemukan sejumlah bahan berbentuk kristal yang disyaki dadah jenis cabu atau metafetamin dengan anggaran berat 11.031 kg dan nilai RM352,992. Dadah jenis cabu adalah dikategorikan sebagai dadah berbahaya di bawah bahagian 3, jadual pertama, Akta Dadah Berbahaya 1952.
Bungkusan dadah tersebut diletakkan di dalam dua buah beg runcit atau grocery bag di tempat duduk belakang sebuah kenderaan jenis Pro 2 Bezel. Kenderaan tersebut turut disita untuk siasatan lanjut. Seorang lelaki warga negara yang merupakan pemilik kenderaan telah ditahan reman dan kes ini masih dalam siasatan lanjut. Menyimpan dadah di dalam kenderaan yang diletakkan di parkir awam di kawasan Pangsapuri bagi mengelak kecurigaan penduduk setempat. Kesalahan dia, kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 39B kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, mahkamah boleh mengenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan sekiranya hukuman yang diberikan oleh mahkamah adalah hukuman penjara seumur hidup, tertuduh hendaklah juga disebat tidak kurang 12 sebatan. Sehubungan itu, orang ramai digesa membantu pihak JKDM memerangi jenayah penyeludupan, khususnya rokok, minuman keras, mercun, dadah, kenderaan dan lain-lain, serta dinasihatkan tidak membabitkan diri dengan aktiviti tersebut. Penyeludupan bukan sahaja merugikan negara dari segi ketirisan hasil, malah ianya turut mendatangkan ancaman kepada keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. JKDM menyeru kepada orang ramai untuk memberi kerjasama dengan menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan dengan menghubungi talian bebas tol custom 18888855 atau pejabat custom atau pejabat custom yang terdekat di semua negeri. Pihak JKDM juga memberi jaminan bahawa identiti setiap pemberi maklumat adalah dirahsiakan.